makan dubuyur dengan Aziz. Kalau orang Korea kan dia makan suka penuh-penuh mulut baru puasa. Hindi. Okey. Dah lalang ni. Cantik sih. Aziz kita tengok. RM45 tu bagi satu. Berapa tu? Shishay. Apa? RM45. Saya nak beli 1 sen. Boleh lah. Yang kau dulu bawa balik raya tu yang ni ke bukan kan? Sudah tak ada. Dah tak ada dah. Apa nama dia? Suaminya. Tengoklah Aziz, setiap kali keluar dengan dia ada je dia bagi. Ni bagi ikan bilis. Lelaki dia bawa balik daripada Sabah. Beli jagung pula dah kawan aku ni. Adakah kebaikan yang kita buat diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Itu peminat kita. Ni baru berah tau maksud tu. Terima kasih tuan. Sama. Bye Zi. Hati-hati tau. Dia Aziz. Macam-macam dia bagi. Wah, warna favorite kita ni. Stokin. Cantiknya. Cantiknya warna dia. Kita dah suka pakai stokin. Tengok tu dia bagi apa ni? Anas lip serum. Hari tu dia dah bagi dah. Memang kita suka pakai yang ni. Sedap. Cantiknya warna pink. Wah, ni boleh letak macam-macam ni. Wah. Oh, terima kasihlah Aziz. Bagi macam-macam benda kau. Kalau dapat kawan baik macam ni, kita kena jaga kawan baik kita ni. Terima kasih Aziz.